Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kasih sayang Allah Taala bagi kita nikmat dapat kita datang rumah Allah, dapat kita melaksanakan fardu maghrib berjemaah dan berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat. Sambungan kita yang ke-11 daripada sembahyang sunat. Sunat taubah yang ke-11. Sebelum ni sunat qudum tu iaitu sunat ketika pulang. Apabila seorang tiba di tanah suci Mekah dan bertemu dengan Kaabah, hendaklah ia sembahyang sunat qudum iaitu sembahyang tiba di Kaabah. Dan satu lagi tu adalah qudum tu qudum kembali daripada musafir. Tapi di sini yang dimaksud dia kata ialah ketika datang ke Kaabah. Dia kata, adakah dalilnya solat sunat qudum ni dalam dalil dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yaqdamu min safarin illa naharan fi dhuha. Baginda Nabi selalunya tidak kembali ke rumah daripada musafir melainkan di waktu tengah hari duha, iaitu di siang waktu duha. Fa idza qadima, apabila baginda pulang, bada'a bil masjidi, dia memulakan dengan datang ke masjid. Tapi kalau tengok tu hadis tu ialah qudum tu bererti pulang dari musafir. Secara umum tu. Tapi dalam kenyataan nombor 10 tu dia tulis apabila seorang tiba di tanah suci. Ada tulis gitu tak? Nombor 10, hak sebelum ni kan? Apabila seseorang tiba di tanah suci Mekah dan bertemu dengan Kaabah, hendaklah ia sembahyang sunat qudum, iaitu sembahyang sunat tiba 2 rakaat. Dalam syarahan ni, dia kata, dan demikian lagi sunat qudum iaitu pulang. Sebab dalam hadis tu Nabi akan pulang di waktu siang, di siang hari waktu duha apabila datang dari musafir. Fa idza qadima qudum tu pulang dari musafir. Bada'a bil masjid, lalu ia memulakan di masjid, maknanya balik masjid dulu. Fa shalla fihi raka'atain, kemudian dia akan sembahyang 2 rakaat, summa jalasa fihi, dan duduk di situ dulu, duduk di masjid. Bermakna Nabi sembahyang ni boleh kita ihtimal. Dia dalam kaedah syariat, idza sahhal ihtimal, apabila sah untuk kita buat anggapan, la batalal istidlal, batal untuk kita nak memutuskan mana-mana satu. Jadi sini ihtimal atau anggapan kita, satu di waktu duha Nabi baru balik musafir, sembahyang sunat qudum, boleh juga sembahyang duha, dan masa tu bila masuk masjid sembahyang tahiyatul masjid. Maknanya 3 dalam 1. Nak buat situ sembahyang hajat pun boleh, nak sembahyang taubat boleh, nak buat 5 dalam 1 pun boleh. Satu pulang dari musafir, kemudian di waktu duha sembahyang duha, lepas tu tahiyatul masjid kerana baru masuk masjid, solat hajat dan solat taubat. Nak buat 5 dalam 1, satu niat boleh tidak? Boleh. Nak buat asing-asing pun boleh. Tu sebab selagi mana ihtimal mungkin, kemungkinan tu ada, ihtimal tu anggapan yang dibolehkan, maka kita tidak boleh menetapkan. Cuma lagi dalam riwayat Imam Muslim disebut sunat 2 rakaat
di dalam masjid ketika pulang dari musafir. Dalam Sunan Abu Daud pun tentang bab sembahyang ketika pulang dari musafir. Jadi maknanya dengan tajuk yang diberi dalam Sahih Muslim, begitu juga Sunan Abu Daud, nampak macam sembahyang hadis ni adalah dalil bagi sembahyang ketika pulang dari musafir. Termasuk pulang daripada tanah haram, bukan sampai tanah haram lah kalau nak kiranya. Tapi dalam kenyataan kitab tu iaitu tiba di tanah suci. Tetapi sebenarnya kudum-kudum ni pulang. Dia kalau pergi tu tiba. Tak tiba dia boleh guna kudum juga ke, boleh guna kudum boleh guna ke tiba. Macam orang panggil tawaf kudum tu, bila tawaf selamat datang. Tawaf ketika tiba boleh juga. Untuk pulang pun dia juga. Tak apalah, situ kita tinggal situlah. Cuma dalil-dalil tu ada lebih menjurus kepada sembahyang hak pulang dari musafir, kerana dalam hadis pun disebut tentang tajuk yang demikian. Yang ke-11 sunat taubat. Apabila seseorang itu bertaubat, ia hendaklah sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Dalil menunjukkan disunatkan solat sunat taubat seperti berikut. Riwayat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jarang Saidina Abu Bakar riwayat hadis. Sedikit sangat riwayat dia. Antara yang dia riwayat ni tentang sembahyang taubat. Kata Abu Bakar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yuznibu zamban." Mana-mana seorang melakukan dosa, kesalahan, summa yaqum, kemudian dia berdiri, fayatatahhar, pergi bersuci, summa yusalli, kemudian sembahyang, summa yastaghfirullah, kemudian dia meminta ampun Allah, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah Taala akan ampunkan. Summa qara'a hazihil ayata, kemudian beliau akan membaca ayat ini, iaitu ayat 135 dan 136 surah Ali Imran. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang yang apabila melakukan keburukan, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka, zakarullah, dia terus mengingati Allah. Maknanya dengan cara dia sembahyang solat taubat, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka meminta ampun kerana dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba, siapa yang meminta ampun dari dosa, illallah, tidak lain hanya kepada Allah. Walam yusirru, dan tidak meneruskan kesalahan, ala ma fa'alu, apa yang telah dilakukan, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Maknanya dengan niat tak akan ulang lagi kesalahan tu. Itu di antara tanda taubat nasuha. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, mereka itu balasan mereka ialah keampunan dari Tuhan. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan syurga yang mengalir daripada bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik ganjaran bagi orang yang beramal. Jadi Abu Bakar dia baca ayat tu bila dia telah bagi tahu tentang orang yang beristighfar. Hadis ni riwayat Abu Daud, Imam Tirmizi, tentang sembahyang taubat semua, tentang istighfar. Imam Ahmad dalam tentang sembahyang kafarah, dan juga dalam Targhibut Tarhib. Begitu juga kata Imam At-Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Di dalam riwayat Abu Darda juga mengatakan, man tawadda'a fa ahsanal wudu' summa qama fa shalla rak'atain aw arba'a rak'atin maktubah aw ghairi maktubah yusinu fiha ar-ruku' was sujud summa astaghfarallah azza wa jalla ghafara lahu. Sesiapa saja dia semayang, tak kiralah semayang fardu ke atau semayang sunat, habis saja selesai jangan lupa beristighfar, minta ampun dengan Allah, pasti Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Maknanya secara umum pun kita dianjurkan menjadi sunat bila habis semayang untuk kita mengucapkan istighfar. Lafaz niat usolli sunat taubah raka'atain lillahi ta'ala, saja aku sembahyang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah. Yang ke-12 sunat berkahwin, dan 2 rakaat sunat berkahwin. Sunat berkahwin ni disebutkan dalam Hasyiah Syarqawi di atas kitab Tahrir, setengah daripada sembahyang sunat, iaitu dipanggil sunat zafaf. Asal maknanya sunat zafaf, iaitu sunat haflah perkahwinan, kenduri kahwin. Zafaf tu makna dia
kenduri kahwin. Jadi sunat zafaf, maknanya sunat ketika meraihkan perkahwinan. Sunat ini bagi suami dan isteri, maknanya suami pun isteri pun, melainkanlah kalau isteri masa tu dia tak boleh semayang. Dan juga 2 rakaat akad nikah dalam majlisnya. Dia maknanya satu ketika akad nikah tu sunat zafaf, yang kedua ketika majlis perkahwinan. Dia kadang-kadang majlis dengan akad nikah tu berasingan. Kadang-kadang malam dia buat akad nikah, jamu sikit-sikit, tapi esokkan buat kenduri, atau seminggu lagi kau buat kenduri. Jadi untuk sembahyang akad nikah tu satu, dan yang kedua sembahyang sunat zafaf itu ketika majlis perkahwinan. Kalau dalam ni ditulis perkahwinan saja tu. Apabila selesai diangkat nikah, disunatkan kepada pengantin lelaki sembahyang sunat kahwin 2 rakaat, usolli sunnatal arus, iaitu saja aku sembahyang sunat arus. Arus tu kahwin, perkahwinan. Asal arus tu pelamin pun dipanggil ke arus tu, maknanya orang yang berada di pelamin. Rakaatain 2 rakaat lillahi ta'ala. Jadi kalau tengok dalam kitab dia kata hanya untuk suami, tapi dalam ni sunat zafaf ni suami dan isteri. Ni dipetik dalam kitab Hasyiah Syarqawi. Dan juga selain pada tu dia kata akan tetapi bagi suami dan wali sahaja, tidak isteri. Ni ketika akad. Jadi untuk akad nikah sunat dia bagi suami sahaja ataupun bagi wali. Dikata suami dan wali. Wali maknanya hak bagi perempuan lah, ayah perempuan tu kau sunat untuk sembahyang sunat akad nikah. Adapun zafaf tu untuk kenduri haflah perkahwinan atau kenduri perkahwinan disunatkan suami dan isteri. Itu perbezaan antara zafaf dan juga sunat akad nikah. Ini dalam syarahan Syarqawi ada dipetik lah. Kemudian yang ke-13, sunat perhentian. Sunat perhentian ni dia kata kalau mengikut Dr. Wahbah Zuhaili, kami tidak menjumpainya tentang sembahyang sunat ni, tetapi berkata Syekhuna Al-Ustaz Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami jilid 2 muka surat 1093, segala nawafil dan kelebihan-kelebihan itu tiada disyaratkan sahih hadis padanya. Maknanya untuk buat sembahyang sunat tak semesti ada dalil yang kuat pun. Maknanya tak ada dalil pun boleh buat je berkait dengan hak sembahyang sunat perhentian ni. Maksud apa sunat perhentian? Maknanya ketika seorang berhenti lah. Apabila seseorang yang bermusafir berhenti di suatu tempat, disunatkan kepadanya bersembahyang sunat 2 rakaat sebagai sunat perhentian musafir. Cuma kita tengok selalunya orang musafir ni kerana dia ni sibuk, masa tak banyak, sehingga kan diberi dalam syariat sembahyang yang 4 pun jadi qasar 2. Kalau kita guna akal kita ataupun kita guna relevannya, ada lagi kau sembahyang sunat? Tak, hak fardu pun 4 jadi 2, ni ada sunat lain ke? Itu persoalan mungkin timbul. Jadi kalau kita nak tengok pada jawapan, tetap ada ya jawapan. Tak, bagi orang nak sembahyang, dia mana-mana pun dia nak sembahyang. Hak qasar tu sebab Allah Ta'ala bagi rukhsah, kelonggaran. Ambillah kelonggaran tu, walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i bagi kita musafir ni ada pilihan, khiyar. Nak buat qasar pun boleh, tak usah buat qasar pun boleh, nak buat penuh. Tetapi ketika musafir, kita buat qasar pahala lebih, buat penuh pahala kurang. Pelik tak? Patut 4 rakaat lebih 4 tak? Patut qasar 2 je tak? 2 tu pahala lebih. Sebab apa? Sebab kita mengguna kelonggaran rukhsah yang Allah bagi. Maknanya kita menghargai. Allah bagi hadiah tu, bila bagi ambil Jadi mengambil hadiah dari Allah Ta'ala adalah afdal. Maka sebab tu pahala dia lebih daripada sembahyang penuh. Adapun dalam mazhab Hanafi lain. Mazhab Hanafi, orang bermusafir wajib qasar. Melainkan kalau dia berhenti dan di situ ada jemaah tempatan dan dia nak ikut jemaah untuk dapat ganjaran berjemaah, dia boleh ikut penuh. Tapi kalau orang tolak dia suruh naik atas, itu sebab orang mazhab Hanafi kalau dia berhenti mana-mana, orang tolak dia tak boleh naik. Kalau dia naik, dia mesti sembahyang qasar. Orang tempatan kena tambah. Sebab tu baiklah dia ikut imam tempatan saja, sebab dia boleh sembahyang penuh. Tapi kalau dia sembahyang sendiri ataupun jemaah sesama orang musafir, bagi mereka wajib qasar, tak boleh pilih.
Mazhab Syafi'i boleh pilih. Tu. Perhentian Jadi usolli sunnatal manzil. Manzil ni tempat berhenti, rakaatain 2 rakaat kerana Allah Taala. Jadi bagi Dr. Wahbah dia kata boleh saja buat, tapi dikira semayang nafil, bukan sunat. Dia sunat atas, bawah sunat mustahab, bawah mustahab tu nafil. Dan bawah nafil tu tatawwu'. Bawah tatawwu' tu marghub. Dia ada 5 kategori. 5 kategori ni dia punya level tak sama lah. Jadi nafil ni dia nombor apa, kalau grade enggak, grade 3. Tak, grade 1 tu sunat, grade 2 tu mustahab, dan grade 3 tu nawafil. Dia jenis kategori nawafil ya. Sebab lagi pun dalil tak ada. Kalau hak jenis hak lain-lain sebelum tu ada dalil belaka. Yang ke-14 sunat ihram. Sunat ihram dalam hasyiah ni sebelum daripada ihram dengan haji atau ihram umrah. Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya jilid 3 muka surat 546 berkata setengah dari solat sunat itu ialah 2 rakaat ketika menghendaki ihram. Bila kita pakai ihram, kita pun semayang di tempat selalunya masjid yang berdekatan miqat. Maknanya hampir kita nak berihram, tapi belum ihram gitu. Masa pakai tu belum ihram. Dia ihram kita bermula, kita pakai tu sunat ihram boleh dah, cuma kita tak bermula pantang larang. Pantang larang bermula setelah kita melepasi miqat. Tapi syarat kena pakai ihram sebelum lepas miqat. Maknanya sebelum miqat tu, miqat ni perbatasan. Dia ada tanda semua tempat-tempat perbatasan tu. Sebelum tu kita kena pakai, dan bila kita lalu dekat kita kena jatuh niat. Tu bila jatuh niat berihram tu, maka 13 pantang larang pun bermula. 13 pantang larang bila orang dalam berihram. Jadi sembahyang sunat ihram tadi, soli sunnata rakaatain, soli rakaataini sunnatal ihram lillahi ta'ala. Sembahyang sunat ihram 2 rakaat kerana Allah. Sama ada ihram untuk haji pun atau ihram untuk umrah. Sekarang kita berihram tu disunatkan kita sembahyang sunat tu. Maknanya dalam kitab Majmu' lah. Dan riwayat ni diambil Imam Nawawi daripada dalil Nafi'. Katanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma apabila nak keluar ke Mekah, dia pakai minyak di tubuh dulu. Dan yang mana minyak itu tidak mengeluarkan bau. Kemudian bau yang datang ke masjid Zulhulaifah dan dia semayang, dan kemudian barulah dia naik tunggangan untuk pergi ke tempat yang miqat. Wa idza stawat bihi rahilatuhu qa'imatan, apabila sampai dekat perbatasan ataupun dekat pada miqat, ahrama, barulah dia berihram. Maknanya niat ihram. Summa qala hakaza, demikian inilah raaitu, saya dengar baginda, saya melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, melakukannya. Ni ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Hajj, bab al-ihlal mustaqbilil qiblah, iaitu bertahallul, ada mula mengucap labbaik Allahumma labbaik tu dalam keadaan menghadap kiblat. Dalam riwayat Imam Bukhari hadis nombor 1452. Kemudian yang ke-15 sunat tawaf, disunatkan bersemayang sunat 2 rakaat apabila selesai mengerjakan tawaf. Maksudnya sebelum tawaf tak ada. Dia sebelum tawaf ni bila sampai nampak saja, bismillah Allahu akbar, itu ketika mula-mula nak bertawaf lah. Tapi mula-mula sampai bismillah Allahu akbar saja, ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu adalah baca selawat ni bila mana kita nampak saja masjid. Tak kira lah Masjidil Haram ke masjid mana-mana pun, nampak masjid, disunatkan berselawat. Dan bila mula nak ambil tempat pusingan, nak mula dekat penjuru Hajar Aswad ataupun dipanggil rukun. Rukun tu bukan rukun maya ni, rukun penjuru. Rukun tu makna penjuru. Rukun Hajar Aswad, rukun Syam, rukun Yamani, rukun Syami dengan rukun Iraqi tu kan. Jadi 4 rukun tu lah. Jadi 4 rukun, 4 penjuru. Jadi penjuru Hajar Aswad tu yang kita nak mula. Bila sampai situ bismillah Allahu akbar lambai dengan isyarat istilam, maka kita mulakan tawaf. Dia maknanya istilam ni 8 kali lah. Sebelum, lepas tu kita setiap sebelum pusingan dan habis saja pusingan ke-7 pun buat juga sekali. Jadi 8 kali istilam. Sembahyang sunat tawaf dengan niat lafaz niat usolli rakaataini sunat tawaf.
Dia tulis sini usalli sunat at-tawaf raka'atain lillahi ta'ala. Hak sini usalli raka'atain sunat at-tawaf. Dua-dua raka'atain ni dia boleh duduk sebelum sunat at-tawaf boleh ataupun selepas. Macam tu juga sebelum. Usalli raka'atain sunat al-ihram boleh ataupun usalli sunat al-ihram raka'atain. Usalli sunat at-tawaf raka'atain. Sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah. Kemudian selepas habis tawaf, daripada Abdullah bin Aufa radhiyallahu anhu, dia berkata i'tamara, telah melakukan umrah oleh Rasulullah SAW, fatafa bil bait, selepas dia habis tawaf, wa shalla khalfal maqam raka'atain, dan dia sembahyang di kawasan belakang maqam Ibrahim tu, di belakangnya 2 rakaat. Wa ma'ahu man yasturuhu minan nas, dan bersama Nabi ada orang yang lingkung Nabi untuk tidak ada gangguan. Faqala lahu rajulun, adakhala Rasulullah SAW al-Kaabah? Qala la. Adakah Nabi selepas tawaf beliau masuk ke dalam Kaabah? Maka ada jawapan tidak. Dia setakat sembahyang sunat di belakang kawasan maqam sahaja. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab tentang haji. Dalam Sunan Abu Daud tentang manasik, iaitu perintah amrus safa wal marwah. Ada 2 hadis. Yang ke-16 sunat istikharah. Baik, istikharah ni makna dia minta kebaikan. Istikharah, khara ni asal daripada khair. Khair tu makna kebaikan. Jadi bila ada alif sinta, bahasa Arab bila ada alif sinta maknanya tolak, permintaan. Macam kita kata istighfar, asalnya ghafara minta ampun, ghafara tu ampun, istighfar minta ampun. Kalau hak ni kharah atau khairah tu kebaikan, istikharah minta kebaikan. Dan untuk istikharah ni dia antara 2 benda yang sama. Ada 2 pilihan. Dua-dua ni serupa ya. Hak ni sama dua-dua. Untuk itulah dibuat sembahyang istikharah. Kalau kita ada 2 pilihan, satu pilihan lebih baik, yang kedua kurang baik, hak tu tak perlu istikharah. Dah hak ni baik, ambil hak baik lah. Lepas tu mayang ajar. Kalau ada 2 pilihan, hak satu baik atau lebih baik, hak 2 kurang, ambil hak baik, mayang ajar. Tu cara dia, bukan kata hak ni baik tapi nak istikharah juga. Istikharah apa ya? Istikharah ni minta hak mana hak baik, kerana kita nak pilih antara 2 benda sama-sama. Kalau sama-sama tu baru istikharah, supaya Allah tunjuk tak ada tanda ke apa hak mana yang lebih baik. Kalau ada dah yang lebih baik, ambil lebih baik lah, mayang ajar supaya hak kebaikan tu diteruskan. Dan kadang-kadang kita sendiri, pada sangkaan kita mungkin sama, tapi tanya cadangan. Ada kawan kita atau orang lebih tahu tentang satu-satu perkara, dia kata ni lah jauh baik, contoh. Tak tanya 2-3 orang pun serupa, mayang ajak lah tu. Istikharah ni bagi orang yang celaru pikirannya, maknanya antara 2 pilihan, celaru pikiran atau kesamaran dalam memilih sesuatu pekerjaan. Maknanya dia tak pasti hak mana molek. Mungkin hak ni molek, hak ni pun molek ke? Antara 2 atau antara 3, ataupun ada lebih benda yang tak tahu mana Disunatkan sembahyang 2 rakaat sunat istikharah, meminta Allah memilih apa yang berkebajikan, maknanya apa yang lebih baik bagi dirinya. Tapi kalau kita dah tahu ada satu yang lebih baik, memang ambil tu jelah. Dah, mayang ajak. Tu cara dia. Dia bukan kata ni ada pilihan terbaik dah, tapi hak lain pun ada juga. Nak main istikharah juga. Istikharah ni hak benda tak pasti, mana semoleh. Ni kalau kata tahu dah, pasti dah, bismillah lah. Tak, mayang ajak je lah. Berkebajikan bagi dirinya dalam masalah yang dihadapi. Lafaz ni usalli sunatal istikharah, saja kusmayang sunat istikharah rakaatain 2 rakaat lillahi ta'ala kerana Allah. Dalam rakaat pertama selepas baca Fatihah hendaklah dibaca surah Al-Kafirun. Dalam rakaat kedua selepas baca Fatihah hendaklah baca surah Al-Ikhlas. Mana-mana sembahyang sunat yang tidak ada nas, yang tak ada dalil Nabi, rakaat pertama lepas Fatihah baca hak ni, rakaat kedua lepas Fatihah baca hak ni, tidak ada dalil, tidak ada nas, maka umumnya secara mutlak selepas Fatihah rakaat pertama qul ya, lepas Fatihah rakaat kedua qul huwallah. Itu secara umum. Apa sembahyang sunat dan apa sembahyang apa. Contoh macam kata sembahyang subuh, banyakkan orang baca sabbihisma rabbikal a'la dengan hal attaka hadisul ghasyiyah kerana Nabi buat.
Ada sabit Nabi buat tu. Selain pada Nabi pernah untuk sembahyang Jumaat Nabi baca Qaf. Ada. Jadi hak mana sabit Nabi buat, ambil hak tu tak apa. Ada bahkan dalam Jumaat tu ada Nabi baca sabih dengan hal ke hadisul ghasyiyah pun. Al-ghasyiyah boleh juga ambil hak tu. Tapi kalau tak ada mana-mana sembahyang ni sunat terutamanya, maka ni dia mana secara umum mutlaknya kuliah dengan qul huwallah 2 rakaat tu. Kalau apa pun sunat pun. Jadi kepersamaran bagi 2 perkara istikharah. Sebab ini dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kami meminta istikharah pada perkara yang mana dia mengajar seperti mana Nabi mengajar kami bacaan surah Al-Quran, sebegitu Nabi mengajar kami sembahyang sunat istikharah. Apabila sesuatu kerisauan, kerusingan, kecelaruan berlaku dalam sesuatu urusan supaya sembahyang 2 rakaat yang bukan fardu. Kemudian Nabi ajar di dalam doa, kata Jabir dalam hadis ni, Nabi mengajar supaya membaca doa istikharah. Doa istikharahnya, Allahumma inni astakhiruka, ya Allah aku minta untuk kamu bagi kebaikan, bi'ilmika dengan ilmumu, wa astaqdiruka aku minta engkau membuat qadar atau yang membuat keputusan. Qadar-qadar tu menentukan atau menetapkanlah. Aku minta engkau menetapkan biqudratika dengan kuasamu. Wa as'aluka, dan aku memohon min fadlika dari kurniaanmu al-azim yang agung. Fa innaka sesungguhnya engkau lah takdir berkuasa, wala aqdiru dan aku tidak berkuasa. Wa ta'lamu engkau maha mengetahui, wala a'lamu aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub engkau lah yang maha mengetahui benda ghaib. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lam jika engkau mengetahui anna hazal amra bahawa urusan ini, tu dia tulis titik-titik-titik itu. Maknanya dalam hati kita takdirkanlah apa perkara kita nak minta tu. Hazal amra tu urusan ini. Ini tu apa? Apa-apa dalam hatilah. Kita tak boleh nak sebut moga tak bukan bahasa Arab. Hak dalam hati kita tu. Hak ni pun kita nak guna terjemahan dia pun tak ada masalah, tak guna Arab pun. Khairun li, sebaik-baik bagiku fi dini dalam agamaku, wa ma'ashi kehidupanku, wa aqibati amri dan segala urusan. Aqibati amri ni penyudah yang baik bagi segala urusan. Ataupun qala boleh juga berkata ajili amri, apa saja yang segera urusanku, wa ajili ataupun yang tidak segera. Faqdurhu li, takdirkanlah ia li bagiku, wa yassirhu li, permudahkan ia bagiku, summa kemudian barik li fih, berkatilah daku padanya. Wa in kunta ta'lam jika engkau mengetahui ya Allah anna hadzal amra bahawa urusan ini syarrun li, ianya tak baik bagiku, buruk. Kalaulah benda ni buruk, fi dini buruk pada agama, wa ma'ashi buruk pada kehidupan, wa aqibati amri dan segala penyudah urusan pun buruk, au qala fi ajili amri wa ajil, ataupun boleh kata dalam urusan yang terdekat ataupun yang lambat lagi, fasrifhu anni, jauhilah ia dariku kalau benda ni tak baik. Wasrifni anhu, dan jauhilah aku darinya. Waqdur lil khair, qadar, iaitu tukanlah bagiku kebaikan, haisukana di mana saja. Summardini, kemudian redakanlah aku. Qala, kemudian kata Jabir dalam riwayat, wa yusammi hajatahu, dan sebutlah hajat kita lepas tu. Nak sebut derah, kalau tak derah pun boleh. Ayat itu inda qauli Allahumma in kana hadzal amra tu, masa dekat amra yang dia buat titik-titik-titik itu, di situlah kita boleh sebut kita punya urusan. Tak kira apa-apa pun. Kemudian habis itu deh. Kita baca direct ya ni. 2 rakaat sunat hajat. Lepas pada habis sunat istikharah, iaitu 2 rakaat hajat. Istikharah tadi benda kita tak pasti nak pilih. Kalau hajat ni benda kita pasti dah. Walaupun ada 5-6 pilihan. Nombor 1 ni ada dah tertinggi, hak ni terbaik. Hak lain tu nombor 2, 3, 4. Jadi ambil lalulah hak atas tu dan sembahyanglah hajat. Bila ingin kepada suatu hajat, disunatkan sembahyang hajat. Sunat hajat 2 rakaat, lafaz niat usolli sunatal hajati rakaatain lillahi ta'ala. Sajaku sembahyang sunat hajat 2 rakaat kerana Allah. Dalam rakaat pertama selepas baca Fatihah hendaklah dibaca surah Kafirun, dan dalam rakaat kedua selepas baca Fatihah hendaklah dibaca suratul Ikhlas. Ini secara umum belaka. Ada satu kali di Bangladesh kita jumpa seorang Maulana Abdul Aziz, kalau tak silap saya,
Dia kata dalam satu hadis, kalau ada kitab Muntakhab Hadis tu dan juga kitab Fadhail Amal ada riwayat tu. Nabi SAW kata, umat ini dikurniakan 4 perkara yang tak pernah dikurnia kepada umat-umat sebelum. Pertama, Fatihatul Kitab. Yang kedua, Ayatul Kursi. Yang ketiga, 2 ayat terakhir Ali Imran, iaitu Amanah Rasul sampai habis. Dan yang keempat, Surah Al-Kausar. Jadi Maulana Abdul Aziz dikata, daripada hadis ni, dia punya istimbat, ambil faham bahawa dalam sembahyang hajat, lepas rakaat pertama selepas Fatihah, baca Ayatul Kursi dengan 2 ayat terakhir Ali Imran. Berjumlah 3 ayat yang panjang. Ayat Kursi dengan Amanah Rasul. Dan rakaat kedua, selepas Fatihah, baca Inna A'tainah. Sebab Inna A'tainah ni 3 ayat pendek. Sebab dalam syariat, dalam mana-mana mazhab pun, dalam setiap rakaat, seelok-elok sekurang-kurang 3 ayat pendek. Atau 1 ayat panjang pun tak apa. Jadi kalau 3 ayat pendek, Inna A'tainah tu 3 ayat dah. Dan Ayatul Kursi dengan Amanah Rasul tu pun 3 ayat. Ayatul Kursi 1 ayat, Amanah Rasul dia ada 2 ayat. Dan juga dalam hadis tu kata, Allah bagi kurnian yang tak pernah diberi umat lain. Jadi antara lain, buat masuk dalam sembahyang hajat pun antara kaifiat yang boleh dibuat. Kemudian kata di dalamnya selepas memberi salam dibaca doa, alhamdulillahi hamdan, segala puji-pujian bagi Allah, puji-pujian yang akan yuwafi, menyempurnakan ni'amahu, segala nikmatnya, wa yukafi, dan menjaminkan mazidahu, segala pertambahannya. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, milik engkau lah segala pujian, kama yanbaghi, sebagaimana sepatutnya, li jalali wajhika, bagi ketinggian wajahmu, wa azimi sultanik, dan segala kebesaran kerajaan kekuasaanmu. Kemudian dibaca selawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud akhir, iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah selawat kepada Nabi Muhammad. Selawat tu iaitu rahmat lah. Kita minta rahmat. Tu makna selawat-selawat ni, rahmat yang kita minta kepada Nabi. Wa ala, kepada ahli keluarga Muhammad, kama seperti mana sallaita, engkau berikan rahmat ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Wa ala, dan kepada ahli Ibrahim, keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, berkatilah kepada Nabi Muhammad. Wa ala, kepada ahli Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, kama seperti mana barak ta'ala Ibrahim, engkau berkati kepada Nabi Ibrahim. Wa ala ahli Ibrahim, dan kepada kaum keluarga Nabi Ibrahim fil alamin, seluruh alamnya. Innaka hamidun majid, sesungguhnya engkau lah maha terpuji. Hamid pun terpuji, majid pun terpuji. Ada ditulis itu, hamid terpuji, majid lagi mulia. Kemudian mohonlah kehadrat Allah hajat. Lepas pada tu baru mohon hajat kita, sebab dimulai dengan hamdu sana, yang kedua dengan selawat. Ni di antara doa makbul, kita kena mula dengan hamdu sana, puji-pujian, lepas tu selawat Nabi, baru mula doa. Kemudian memohon kehadrat hajat, kemudian dibaca selawat lagi, umpamanya sebelum menutupkan pun selawat pula, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, selawat iaitu rahmat wasallam, dan juga keselamatan. Seterusnya dibaca subhana rabbika, maha suci Tuhan engkau, rabbil izzah, Tuhan yang memulia, amma yasifun, dari apa yang disifatkan, wasalamun, dan salam sejahtera alal mursalin, kepada para rasul, walhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian hanya milik Allah Rabbul Alamin. Habis. Atau dibaca doa ini selepas beri salam. Habis salam baca ni pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni macam kita mengiktiraf dosa dulu. Minta ampun dulu. Sebab bila kita minta ampun, Allah ampun. Bila ampun baru Allah Ta'ala akan dengar permintaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku dan sebaik-baik wakil. Inni massaniyad durru, aku terkena dengan kemudaratan, wa anta arhamur rahimin, kalau maha rahmat daripada segala orang yang memberi rahmat. Wa ufawwidu amri ila Allah, aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, Allah Ta'ala sentiasa menilik kepada hamba. Ya man zikruhu syarafuz zakirin, wahai yang mengingatinya itu adalah semulia-mulia orang yang mengingat. Ya man ta'atuhu najatut ta'i'in, wahai orang yang ketaatan kepadanya menjadi keselamatan bagi orang yang taat. Wa ya man rafatuhu malja'ul alamin, wahai orang yang kebaikannya itu tempat harapan bagi seluruh alam. Wa ya man la yakhfa alaihi naba'un, dan wahai orang yang tidak tersembunyi kepadanya setiap apa saja urusan. Irhamni, rahmatilah aku, birahmatika, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai pemberi rahmat daripada sekalian pemberi rahmat. Yang ke-18 sunat
tasbih. Cuma sunat hajat ni sini Syekh Daud dia tahu mari tentang pelaksanaan. Dalam kitab Matla'ul Badrain, Syekh Ismail Fatani ni Syekh Daud dalam Matla'ul Badrain ataupun Bahrus Sofi, Wishahul Afrah tu ditulis oleh Syekh Ismail Fatani. Syekh Ismail dia tulis terang-terang dalam Matla'ul Badrain, tidak semayang sunat hajat tidak disunatkan berjemaah. Jadi kalau tidak disunatkan berjemaah, bermakna kalau buat juga berjemaah, dia paling kurang pun khilaf aula. Tidak aula lah, kurang. Jadi segi grade dia tu kurang sikit lah. Dia sebab ada semayang sunat yang sunat berjemaah. Semayang sunat yang sunat berjemaah, macam semayang gerhana bulan, gerhana matahari, istisqa, itu sunat berjemaah. Kan? Tarawih di bulan Ramadan, witir di bulan Ramadan, adapun witir bukan Ramadan tidak sunat berjemaah. Baik. Kita tengok sikit tu tentang dia kata tadi semayang tasbih tu panjang juga ni. Tak apalah. Disunatkan mengamal dan mengekalkan semayang tasbih kerana fadilat dan nilainya amat besar di sisi Allah. Sebab bila seorang yang bertasbih ke Allah, memuji Allah ni, setidak-tidak kita tak minta hajat pun, hati kita terselit hajat, Allah Ta'ala kabul. Itu sebab penting kita buat tasbih ni, puji Allah. 300 pujian tu. Serta telah bersepakat sekalian ulama pada menyuruh mengerjakan dan mengekalkan pada setiap hari kalau boleh, jika mampu buat setiap hari sekali. Jika tidak mampu, hendaklah dikerjakan setiap Jumaat, maknanya setiap minggu sekali. Jika tidak mampu, hendaklah dikerjakan setiap bulan sekali. Jika tidak mampu, hendaklah dikerjakan setiap tahun sekali. Dan jika tidak mampu, hendaklah sekali dalam seumur hidup. Nanti selalu kita buat malam-malam kebesaran, malam raya. Sebab malam raya ni Lailatul Jaizah, hari penerimaan hadiah. Comel je kan? Solat tasbih sangat comel sebenarnya. Lagipun Ramadan, malam-malam Ramadan kita dengan tarawih. Tiba-tiba malam raya habis dah, tak ada tarawih. Jadi semolek buatlah dengan tasbih, comelnya. Allah akan mengampunkan dosanya walau sebilangan buih di lautan, walaupun dosa tu banyak buih di lautan dan rumah di pantai. Rumah kan ditulis tu. Remih. Remih ke dia? Kalau kira pasir pasir di pantai. Maknanya sebanyak mana bijiran pasir di pantai. Ada tulis perkataan lain kau dalam nuskah baru tu? Ra mim ya ha juga. Ramih lah. Dia tahulah remih ni ke dia. Kalau ra mim lam, ramal. Kalau ramal tu bijiran pasir. Kalau ramal, tapi ni bukan ramal ni. Takut remih. Binatang, remih tu binatang kecil di pantai boleh lah. Sebanyak mana ia tu mungkin banyak lah. Nak wayaknya banyak. Buih laut banyak, remih di pantai. Sama pantai remih dah. Sama ada dosa yang disengaja atau dosa yang tersalah, yang lama atau yang baru. Jadi itu sebab solat tasbih ni macam nak suci balik. Macam jadi apa, buku-buku baru. Buka buku baru. Yang lama atau yang baru, yang nyata atau yang tersembunyi. Demikianlah yang tersebut dalam hadis. Tengok sekejap. Yang tersebut dalam hadis tu dalam hadis tu yang Nabi ajar kepada Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu kepada pak saudara dia. Dia ajar cara nak semayang ni. Tu Nabi kata lepas tu kalau boleh setiap hari, akhir sekali seumur hidup tu buatlah sekali. Dia kata yang tersebut pada hadis dia riwayat dalam Mu'jam Kabir Imam Tabrani, hadis nombor 442 jilid 9 dan hadis ke 11,457. Nombor hadis. Namanya apa? Lafaz hadisnya, falau kanat zunubuka misla zabadil bahri. Sekalipun dosamu itu seperti buih di lautan, au ramalin alijin, ataupun ramal, bijiran alij pasir. Maknanya remih tu kurang tepat. Kalau ramal baru tepat. Ramal maknanya bijiran pasir. Kalau remih tu binatang tak kena Sebab dalam lafaz hadis au ramalin alijin, iaitu butiran pasir di pantai. Kalaulah dosa banyak tu sekalipun, ghafarahallahu laka, Allah Ta'ala akan mengampunkan engkau. Itu yang disebut dalam hadis tu. Ia dikerjakan
4 rakaat dengan 1 salam atau 4 rakaat dengan 2 salam. Cuma masa zaman kita ngaji pondok hari tu ada ustaz kita bagi tahulah, guru kita bagi tahu dalam kitab besar lebih dibagi tahu di siang hari dianjurkan supaya 4 rakaat 1 salam. Kalau di malam hari 2 rakaat 1 salam. Wallahu alam. Itu ada mungkin ada dalam mana-mana kitab fiqh lah tu. Lafaz niatnya ialah usolli sunat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Sembahyang sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah. Kemudian lepas membaca Fatihah dalam setiap rakaat adalah dibaca rakaat pertama lepas Fatihah iza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat kedua lepas Fatihah wal adiyati dhabaha. Dan rakaat ketiga lepas Fatihah alhaakumut takasur. Dan rakaat keempat lepas Fatihah qul huwallahu ahad. Ada 2 kaifiat mengerjakan sunat tasbih. Dia 2 kaifiat ni dalam setiap rakaat dia ada 75 tasbih. Dan 75 ni ada 2 cara lekat dia nak buat dekat mana. Dia boleh dikatakan kebanyakan sama, cuma ada beza kita tengok Kaifiat pertama, membaca tasbih 15 kali sebelum Fatihah. Maknanya kita takbir Allahu Akbar, contoh kita baca Allahu Akbar kabira apa semua, habis doa iftitah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar la haula wala quwwata illa billah 15 kali. Baca barulah baca surah Fatihah. Kemudian 10 kali selepas Fatihah. Tengok. Ini kaifiat pertama ni, maknanya ketika qiyam 25 dah. Sebelum Fatihah 15, lepas Fatihah 10. 25 dah situ. Itu ada beza dengan kaifiat kedua nanti. Dan surah, maknanya baca Fatihah 10 kali selepas Fatihah dan surah. Maknanya baca 15 kali, baca Fatihah, baca surah, baca 10 kali tasbih. 25 jumlah. Barulah pergi rukuk. Rukuk 25 10 kali sesudah membaca tasbih rukuk. Pergi rukuk tasbih subhana rabbiyal azim baru 10 kali. Kemudian 10 kali dalam i'tidal. 10 kali sesudah membaca tasbih sujud. 10 kali di kedudukan antara 2 sujud dan 10 kali sesudah membaca tasbih dalam sujud kedua. Lepas tu lepas sujud kedua bangun tahiyat tu, lepas tahiyat tak baca dah. Sebab apa? 25 dah atas dah. 25 dah kira, rukuk 35, i'tidal 45, sujud pertama 55, antara 2 sujud 65, sujud kedua 75, cukup dah. Jadi tahiyat tak baca dah. Berbeza dengan cara kedua. Cara kedua, qiyam baca 15 tapi dekat tahiyat nak baca 10 pula. Dia tak baca qiyam 25. Kalau kita berasa nak baca lebih pada masa qiyam, baca 25 tu, masa tahiyat tak perlu baca dah. Sebab orang dah baca tahiyat ni dia nak salam dah. Takut tak habis. Kaifiat kedua, membaca tasbih 15 kali dimulai selepas membaca Fatihah dan surah. Maknanya 15 kali lepas Fatihah lepas surah. Tadi sebelum Fatihah surah 15, lepas Fatihah surah 10, 25. Ni 15 je. Kemudian 10 kali sesudah membaca tasbih rukuk, 10 kali i'tidal, 10 kali sudah membaca tasbih sujud, 10 kali dalam kedudukan antara 2 sujud, 10 kali membaca tasbih lepas sujud kedua, dan 10 kali ni dalam duduk istirahah atau duduk tasyahud. Kalau istirahat tu rakaat pertama kan kita ada duduk istirahat baca. Tu sebab ada orang dia nak terus 25 pada qiyam. Sebab apa? Istirahat tak payah baca dah dan tahiyat dengan istirahat tak perlu baca dah. Kadang sebabnya selalu orang tersasus situ. Tersasus dekat tahiyat ataupun istirahat tu tak terbaca. Sebab tu lebih baik baca selalu pada masa qiyam. Maknanya banyak orang pilih kaifiat pertama. Tapi itu pilihan kita lah. Nak ambil kaifiat kedua pun tak ada. Sebabnya kalau kaifiat pertama 25 tasbih tu ketika berdiri. Ada orang dia berdiri tak sepanjang. Jadi kalau cara kaifiat kedua duduk lepas istirahat ataupun tahiyat tu maknanya dalam keadaan duduk. Relax sikit lah. Maksudnya situ jumlah bacaan tasbih pada setiap rakaat ialah 75 kali dan jumlah bagi 4 rakaat ialah 300 kali. 75 kali 4, 300. Contoh lafaz tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nak baca perhabis tu boleh. Nak baca setakat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah pun boleh. Nak baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar saja pun boleh dah. Sebab tasbih ni subhanallah tu dapat dah. Tasbih. Tu asal bagi sembahyang tasbih. Cuma ada riwayat dibagi tahu gitu, sebab tu kita pun ambil hak ni. Kita perhabis doa dia kan. Untuk lebih sempurna bacalah doa kutub ini. Doa kutub selepas membaca tasyahud selawat sebelum memberi salam. Maknanya sebelum bagi salam baca hak ni dalam ketika tahiyat. Nah. Ditulis dak ni.
dan jika dikehendaki membaca doa kutub ini, dia tak bagi tahu kutub apa. Dia kutub ni selalu ketua wali-wali lah. Tak tahu masa ni kutub mana tak diberitahu. Mungkin ada dibagi tahu ni dalam kitab syarah ni pun dia tak sebut tentang kutub tu. Kutub ni selalunya ketua wali lah. Dalam satu-satu masa tu dia ada satu kutub. Doanya, Allahumma inni as'aluka taufiq ahlil huda. Ya Allah, aku mohon dengan engkau taufik ahli yang mendapat petunjuk. Wa amal ahli yaqin, dan amalan ahli yaqin. Wa munasahat ahli taubah, dan nasihat ahli taubat. Wa azma ahli sabri, dan keazaman ahli sabar. Wa jidda ahli khasyah, dan kesungguhan ahli yang takut ke engkau. Wa talaba ahli raghbah, permintaan daripada ahli yang ingin sangat. Wa ta'abbud ahli wara', dan juga penyembahan orang ahli wara'. Wa ifan ahli ilmi, dan pengetahuan ahli ilmu, hatta sehingga akhafa, aku takut ke engkau. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta engkau, makhafatan, kebimbangan, tahjuzuni an ma'asika, yang boleh menghijabkan aku daripada buat maksiat. Hatta sehingga a'mala bi ta'atika, aku boleh buat amal dengan ketaatan kepadamu, amalan-amalan astahiqu, yang aku berhak bihi dengan amalan itu, ridhaka, ridamu. Wa hatta, dan sehingga unasihaka, aku boleh molek fit taubah, dalam bertaubat, khaufan, kerana bimbang takut, minka, darimu. Wa hatta, sehingga ukhlisalaka fi nasihah, aku betul-betul ikhlas dalam kebaikan, hubban laka, kerana cinta ke engkau. Wa hatta atawakkala alaika, sehingga aku boleh menyerah diri kepada engkau, fil umuri, dalam semua urusan, kulliha, semuanya, husna dhanni bika, dan bersangka baik kepada engkau. Subhana khaliqin nur, maha suci yang mencipta segala cahaya. Habis itu. Bila selesai doa kutub itu, barulah ia boleh memberi salam. Ni boleh, maknanya lepas tahiyat nak baca ni pun boleh. Cumanya doa kutub ni kalau tengok dia tidak ada dalam lafaz hadis. Dia kata doa ini diriwayat oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat, dan As-Sayuti dalam Jami'ul Ahadith, daripada hadis Ibnu Abbas. Maknanya ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan setengah riwayat ditambah lafaz lagi. Ada sedikit tambahan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampunkanlah kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ke atas setiap sesuatu itu maha berkuasa, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai arhamur rahimin. Maknanya ada riwayat Ibnu Abbas juga doa kutub ni. Cuma ada tambahanlah dalam satu riwayat yang lain. Dan ini dipetik dalam kitab Jami'ul Ahadis Imam Sayuti, ada dua riwayat, dan dalam kitab Mu'jam Awsat Imam Tabrani. Maknanya riwayat hadis ni adalah tentang doa ni. Maknanya bila ada riwayat, maknanya kita boleh baca lah. Dia kalau tak ada riwayat, kalau kita nak baca pun bacalah hati, kalau tak ada riwayat. Itu sebab nak doa panjang mana pun boleh. Doa bahasa kita pun boleh, cuma dalam hati lah. Kalau masih dalam semayang, sama ada ketika sujud ke ketika tahiyat. Tapi kalau luar semayang, tak kisahlah nak doa bahasa kita ke apa, tak apa. Sebab kalau dalam semayang ni dibimbangi, benda tu tak ada riwayat. Kalau tak ada riwayat, kita seolah menambah sesuatu kalimah yang bukan dalam semayang. Itu sebab yang lebih selamat, kalau kata habis saja salam, kita tu bagi salam, doa di luar semayang. Kalau nak doa dalam semayang, semolek-moleknya ialah doa yang bukan keluar kalimah. Tetapi pun begitu, tentang doa kutub ni kalau tengok sini ada riwayat. Cuma riwayat ni kedudukan dia tak tahulah. Tetapi tetap ada. Ada tu maknanya tak ada masalah lah kalau kita nak baca pun. Dia tak boleh kalau tak ada riwayat, kita nak baca tak boleh, seolah kita macam menambah sesuatu. Wallahu a'lam, sampai sunat hari raya. Ya. Buat dia memang ada takbir intiqalat kan. Kita daripada okey, kalau biasa daripada sujud kita takbir Allahu Akbar tu. Jadi kalau bila kita duduk untuk tasbih, nak alih tu ada tak takbir intiqalat. Kau kena check balik lah. InsyaAllah kita cuba tengok nanti minggu depan lah. Maknanya kalau tidak, dia akan jadi pertambahan lah. Tak, pertambahan lebih tu boleh ke tak? Kita cek nanti dalam hadis tentang hadis tentang cara ajar sembahyang tasbih, sebab Nabi ajar Ibnu Abbas.
bila Nabi ajar Ibn Abbas, hadis ni ada dalam riwayat kan, riwayat Imam Bukhari pun ada. Jadi kita akan tengok syarah Imam Bukhari apa yang akan ditulis oleh Ibnu Hajar tu ketika tentang hak nak naik tu, tasbih tu boleh tambah ke atau tak ada tambah dah. Itu kita tengok mula deh. Tengok dalam syarah hadis nanti. Dia ada dalam hadis ni dalam Abu Daud, Ibnu Majah, Mustadrak Hakim. Dia tak ada dalam Bukhari. Baihaqi Sunan Kubra, Ibnu Khuzaimah dan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' ada. Cuma dia kata hadis tentang solat tasbih ni riwayat dia tu riwayat dhaif. Nah, maknanya kita nak buat, kita buat yalah. Cuma kalau kita nak dia tentang riwayat dhaif ni, kita tak boleh nak suruh orang paksa buat. Tu tak boleh. Kalau jenis ada sabit mustahab ke sunat ke, tak apa. Tapi kalau kalau riwayat hadis sahih tak ada masalah. Tapi kalau riwayat hadis dhaif, dia boleh untuk kita sendiri. Kita nak beramal, kalau kata demo buat amal ni ada hadis ke, ada hadis dhaif, tak apa, untuk kita amal sendiri. Tapi nak suruh orang, nak buatkan sebagai satu tu, tu tak boleh. Kita nak itulah sebab apa? Kedudukan hadis tu dhaif, dia tak kuat. Tapi untuk buat amal sendiri tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab saya ambil sikit kenyataan. Dia kata, berkata Imam Uqaili, oleh kerana dia hadis dhaif, tiada pada solat tasbih itu hadis yang sabit, yang kuat tak ada. Demikian juga menyebut oleh Abu Bakar bin Al-Arabi, iaitu Ibn Al-Arabi, dan juga lain-lainnya, tidak ada pada solat tasbih itu hadis yang sahih. Hadis sahih tak ada, dia ada hadis dhaif. Tidak juga yang hasan pun. Sahih tak ada, hasan tak ada, hanya ada dhaif. Tetapi berkata Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarahan Bukhari ni, yang penulisnya Imam Ibnu Hajar lah, diriwayatkan ini hadis daripada turuk yang banyak. Maksud turuk ni periwayat dia banyak. Bila banyak, walaupun dia dhaif, dia menguatkan satu sama lain. Tu hadis dhaif ni kalau satu memang dhaif lah, tapi kalau banyak dia boleh menguatkan sehingga menaik tarafkan kepada hasan li ghairih, dia panggil. Itu kaedah dia. Dia kata diriwayatkan hadis ini turuk yang banyak dan dari jamaah dari sahabat. Maknanya banyak sahabat. Hadis Ibnu Abbas ini telah mensahihkannya oleh satu jamaah daripada muhaddithin sebagaimana dari mereka Al-Hafiz Abu Bakar Al-Ajiri, Abu Muhammad Abdul Rahim Al-Misri, Hafiz Abdul Hasan Al-Maqdisi. Lihatlah Fiqhus Sunnah karangan Said Sabiq ada menyatakan kenyataan ini. Maknanya oleh kerana periwayatan dia dhaif, tapi banyak orang yang meriwayat, bila digabung dia akan jadi hasan li ghairi. Hasan kerana sokongan hak perawi yang banyak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.